Okay guys, so kalau kata korang adalah pengguna tegar earbuds, aku nak suggest korang untuk grab earbuds daripada Baseus ni lah. Ianya diberi nama sebagai Baseus WM01 True Wireless Earphone. Untuk Baseus punya earbuds ni, korang tengok lah dari segi packaging dia, memang standard packaging Baseus. Kalau kuning macam ni kan, kotak dia. Apa yang korang akan dapat adalah dia datang dengan dia punya manual guide, warranty card dan sebagainya dekat sini, which is korang takkan baca pun sebenarnya. Dan ada juga stiker dia cute tu, tengok. Cute gila. Terusnya korang akan dapat dia punya earbuds ni, dia dalam bekas yang macam gini, macam gitu. Dan juga dia punya Type A to Type C charging cable. So kalau kata korang rasa macam color purple ni terlalu girlish, jangan risau, dia ada pilihan-pilihan color yang lain lah. Korang boleh klik sendiri dekat bag tu dan tengok pilihan color yang ada. So apa yang bestnya berkenaan dengan Encik Baseus WM01 ni, pada aku yang pertama adalah harga dia lah. Harga dia dalam RM30 lebih macam gitu. Ditambah pula dengan diskaun yang Shopee bagi sekarang ni. Kalau kata korang beli melalui video YouTube, korang akan dapat 20% off untuk setiap barang yang dibeli melalui beg kuning yang ada dekat video YouTube. Lepas tu dari segi bateri life, untuk Encik Baseus punya earbuds ni kan, dia tahan sehingga 25 jam. Daripada segi charging speed pula, korang charge dalam masa 10 minit, korang dah boleh guna selama 2 jam. Lepas tu dia punya connection menggunakan Bluetooth 5.3, and then dia juga kalau kata korang guna untuk call, dia ada noise reduction lah. Lepas tu kalau korang tengok dari segi dia punya design earbuds ni memang nice. Nampak memang ngam je, muat-muat je masuk kat telinga tu kan. Dari segi kualiti, aku dah test dia punya bass, sound quality dan sebagainya. Aku rasa macam okey lah untuk sebuah earbuds yang berharga dalam range 30-40 ringgit kan. Memang terbaik lah. Okay, so kalau kata korang berminat, just klik aja kat bag kuning tu. Okay.